wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok saham apa? KPJ. Tengok ada LC Titan, M15. M15 masih lagi ini buat apa? Ni ada liquidity lah liquidity kat sini, liquidity sell, nak turun lagi dah, di sell, liquidity sell, dia nak turun lagi. Kalau kita tengok 4 hour ada tak rally base rally ke ataupun fair value gap ke, tak apa. Okey, kita terus lagi tengok KPJ. Okey, nampak di sini ada ni high paling tinggi, ni low ni paling terendah dia. Tapi overall masih lagi bullish untuk PJ bumi ni. Kalau kita nampak masih lagi bullish, ni ada liquidity kat sini. Ada liquidity. Okay, dekat sini high, jadi ada liquidity kat sini. Tak ada lagi kita nampak apa-apa manipulation ni. Kita nak masuk masa manipulation lah. Okay, lagi Hang Yuan. Wah, Hang Yuan ni cun ni, nampak M15 dia. Ni ada liquidity, ni pun ada liquidity. Ini belum lagi liquidity. Apa dia kena breakout dulu baru dia ada liquidity. Ini pun ada liquidity Okay, kalau kat sini liquidity dia. Ni liquidity dia. Okay, kalau kat sini mana? Sini high, betul. Ni high kan? Ni lah liquidity dia. Ni liquidity dia. Okay, tengok SOP pula. SOP ni SOP, ni liquidity, tak breakout lagi sini. Ni lah liquidity kan, liquidity. Okay, mana liquidity sini, betul. Dia buat ke bawah ni, ada tak contohnya, ada tak fair value ke apa yang tengok power? Ni ada macam fair value gap ni. Ada fair value gap. Yang ni tak ada. Tapi ada demand zone. Ni demand zone ni. Ada demand zone. Okey, tak apa. Okey. PBB. Okey, PBB ni high. Sinilah liquidity dia. Masih lagi bullish ikutkan. Bullish. Yang ni high dia kan, ni high dia.
Jadi mana low ni? Sini low ni. Ni dah liquidity. Okay. Ni high. Betul. High. Ni low. Liquidity kat sini. Okay. Apa lagi? Coming. Ni high, tapi dia tak breakout lagi. KSL. Oh, ni downtrend ni. KSL ni downtrend. Contoh ni. Downtrend ni. Low, paling rendah. Rendah lagi. Downtrend. Tak tahu lah dia mencari apa. Cuba tengok dekat time base 4. Ada apa-apa tak? Sebelah sini. Mungkin cari ni ke? Di area ni. Saya tak tahu. Okay. Dia mungkin dia mencari point of interest pada time frame yang lebih besar. Okay, contoh ini ni terendah, tertinggi di sini betul. Ini adalah kejap. Ini boleh consider kejap. Oh, ni terendah, ni kita tinggi, ini terendah tertinggi. Okay, MSS dia kat sini, bullish MSS. Ni MSS dia, itu pembalikan arah. Okay, yang ni dah buat start liquidity. Dia nak naik ni, nak naik liquidity. Dia nak naik ni. Tengok 4 hour ada apa-apa tak pada level tu. Ada demand zone ni, area macam area dia rebound jugalah. Ada area yang apa, point of interest panggil. Okay, ini nampak macam nak naik IHH ni pada time frame M15. Okay, kita try tengok UWC ya, nampak ini paling tertinggi ni terendah. Jadi level liquidity dia kat sini sini. Ni level liquidity dia, liquidity. Okay, yang ni tertinggi kan, terendah. Ni lah level liquidity dia. Ni macam nak naik ni, macam nak naik dia dari segi. Ni level tertinggi tu. Level terendah di sini. Ni. Ini dah liquidity dia. Bila kita nak entry ni? Itulah. Entry, kau tunggu dia ni buat manipulation. Nampak lagi dia buat manipulation ni. Ini tinggi kan, terendah dia. Ini dah liquidity. Tapi kalau nak candle pun boleh. Kalau candle di bawah sikit lah, sini lah. Kalau ikut candle kalau kita ikut line je lah. Kalau ikut candle je lah. Okay, SHB. Tapi ini minus tak habis liquidity. Sini liquidity mana? Sini level sini liquidity dia. Liquidity. Okay, kalau sini mana liquidity? Sini